Next time kita boleh dapat free lah. InsyaAllah. Kena. Ni dah kena cah. Dia dah masuk kena cah dah lain kali. Bukan dia cah kita orang. Kita like cah. Kita ada tetamu special sikit hari ni. Tak sangka-sangka kat sampai sini. Cuba kenalkan diri, nama siapa tengok. Nama saya Mus. Mus. Okey. So, kalau korang biasa tengok dekat TikTok ni, dia. Artis sebenarnya ni guys. So, okey, sebenarnya apa sebenarnya pengalaman sebelum Akon kereta tu? Itulah pengalaman dia pahit lah. Dengan kereta ni lah. So, kita dah check kereta ni. So, masalah dia kita jumpa memang orang kata Macam-macam. maintenance service ni bab aircon ramai orang kurang tahu lagi sebenarnya. Betul. Tugas kami juga memberitahu kepada audiens kat luar sana dan kesedaran untuk jaga aircon pada peringkat awal lah. Servis lah aircon anda. Sebelum termakan diri. Okey bang, macam mana jumpa bengkel Sound Auto Cool ni? Melalui Facebook. Facebook lah. Tengok Facebook And kita lah. especially Google lah. Google lah. Google yang banyak memberi review dan impact untuk customer seperti saya lah. Saya tak tahu yang lain macam mana lah. Alhamdulillah. Tapi yang penting sini boleh buat bincang dulu lah. Ya. Banyak tempat susah nak bincang. Dengar tu guys, boleh buat bincang. Next time kita boleh dapat free lah. InsyaAllah. Kena. Ni dah kena cah. Dia dah masuk kena cah dah lain kali. Bukan dia cah kita orang. Kita like cah dia. InsyaAllah. Bawa kita pula lah. Boleh insyaAllah. No InsyaAllah, problem. insyaAllah. Ada second discount ataupun best price untuk kereta kedua. Jangan lupa guys. Dengar lah. Saya tuntut tu. Ada video kan? Ada. Jangan risau. Don't worry. Okay, terima kasih bang. Okay, terima kasih banyak datang sudi support langsung guys. Jauh. Daripada mana? Jauh. Damansara Perdana. Damansara Perdana guys. Sanggup tau. Kan dekat tu. Free kita. Ada orang kata kereta reserve. Okay, yang mana nak dibantu macam abang kita ni, tekan link di bio guys. Jangan lupa follow Sound Auto Cool. Bye.